Fizi pakai data padu, masukkan dalam bersama. Dalam banyak-banyak fitnah itu, fitnah yang paling lawak ialah Rafizi pakai data padu untuk sign up ahli kan. Kalau kemudian dia tidak membalas kejahatan orang lain yang menyakitkan dia, dalam keadaan dia ada kuasa, dalam keadaan dia ada tenaga, kemampuan untuk dia membalas terhadap kejahatan itu. Ingat tuan-tuan, untuk diri saya dan kita semua, antara yang paling memberatkan timbangan di mizan di mahsyar itu ialah apabila seseorang mukmin itu dia disakiti, dia dituduh, dilemparkan tuduhan, ataupun diambil hartanya, dalam keadaan dia mampu untuk menuntut di atas kejahatan yang dilakukan ke atasnya, tetapi dia bersabar, itu antara yang akan paling memberatkan timbangan seseorang itu di mahsyar.